So lampu atas ni dia mempunyai frame yang hampir sama. So yang ini keadaan dia petak lah. So tapi untuk Pro 2 Trust dia ada apa tahu? Dia ada curving dekat tepi. Hello, hi. Hello, hi. Hello, hi. Assalamualaikum. Bersama dengan Ajay lagi. Dekat belakang Ajay ni ada dua kereta tau. Satu Pro 2 Alza dan satu Pro 2 Trust. Hari ni Ajay nak tunjukkan perbezaan bahagian hadapan sahaja kenderaan Pro 2 ni. Satu yang dah dilancarkan sebelum ni, satu lagi yang baru lagi dilancarkan. Okey, jom kita tengok, kita saksikan. Okey, jom Ajay tunjukkan. So ini macam biasalah, kita dah biasa tengok kan. So yang ini adalah Pro 2 Alza. So Pro 2 Alza ni kalau kita tengok Ajay sebenarnya dah letak side by side tau. Okey, Ajay ke belakang sikit So ini keadaan dia side by side. So satu Alza, satu lagi adalah Pro 2 Trust. Yang ini Pro 2 Trust. So kalau kita letak side by side, anda boleh tengok kan perbezaan dia. Okey. So yang pertama kita tengok daripada segi lampu lah. Okey, kalau Ajay dekatkan kita tengok lampu atas ni dulu So lampu atas ni dia mempunyai frame yang hampir sama. So yang ini keadaan dia petak lah. So tapi untuk Pro 2 Trust dia ada apa tahu? Dia ada curving dekat tepi ni. So dekat tepi ni dia ada curving lah lampu. So lampu sama, dua-dua menggunakan lampu, Ajay turun bawah sikit Dua-dua menggunakan lampu LED berwarna putih. Cantik kan? Ni side by side lah. Satu Pro 2 Trust, satu lagi Pro 2 Alza. Itu lampu lah. Kalau kita tengok daripada grill dia pula, so grill dia design dia ada lain, ada beza sikit design dia. So ini design dia punya grill dia. Grill dia macam ada bentuk L terbalik ni kan. So ini untuk Alza, dia ada logo yang besar dekat sini, samalah. Okey, kalau kita pergi kepada Pro 2 Trust pula, so dia bukannya L terbalik ni. L terbalik ni ada, tapi dia lebih panjang. So dia lebih panjang. Untuk L yang terbalik ni dia lebih panjang. So dia ada juga lampu, ada juga logo emblem Pro 2 kat sini, and then ada 360 yang nampak jelas lah, terjojol dekat sini. Tapi 360 untuk Alza dia tak nampak sangat lah. Dia macam disorok. Plate sama, kedudukan papan plate ada dekat bawah. So yang ini pun kedudukan papan plate dia ada dekat bawah juga. Kereta ni, dua-dua kereta ni dah dilengkapi oleh gear up. Dia dah pasang dengan gear up, tapi ada perbezaan lah antara dua gear up ni. So satu gear up ni, okey, nampak ni dia ada curving yang lebih sporty dekat sini. Dia ada curving yang lebih sporty. Yang sini dia bawah lah. Nampak tak? Dia ada lampu tau kat bawah tu. Dua-dua ni memang ada lampu lah. Gear up dia ada lampu kat bawah. And then kalau kita tengok daripada segi ketinggian, sebenarnya kita boleh nampak Pro 2 Trust ni, okey, ni Trust Trust ni lebih tinggi daripada Alza. So Alza dia lebih lowered sikit lah. Okey, daripada segi fog lamp dia, okey, ini fog lamp dia. So untuk Trust, fog lamp dia, sorry. Trust fog lamp dia bulat. Untuk Alza, fog lamp dia petak. So samalah. Ini ada sensor untuk parking hadapan. So yang ini pun ada sensor untuk parking hadapan. Nampak tak? Walaupun segmen dia berbeza, tapi kereta dia hampir serupa. Hampir. Maksudnya dia adalah sikit-sikit design yang lain. So harga lebih kurang satu 7 tempat duduk, satu lagi ada 5 tempat duduk. So terpulang kepada anda minat yang mana, cuba komen dekat bawah. Siapa-siapa yang baru jumpa channel ni, cuba komen anda nak video apa lagi, aja boleh ceritalah berkenaan dengan kereta. Tolong aja like dan subscribe. Siapa-siapa yang belum follow Ajay. Jumpa lagi. Cari bye. Assalamualaikum. Alza ke Trust? Kalau Ajay pilih